Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya dah berkurun lama saya tak update konten baru dekat YouTube ni. Sebab saya sekarang banyak aktif dekat platform yang lagi satu tu. Yang tahulah. Jadi hari ni saya buat keputusan saya nak comeback balik lah. So saya nak perbanyakkan lagi video agriculture, video tanaman dekat YouTube saya ni. Dan saya nak capai 100,000 subscriber tu. Jadi yang mana yang belum follow, yang belum subscribe saya, tekan butang subscribe kat bawah tu sebelum saya upload konten-konten baru yang menarik pasal tanaman. Jadi untuk hari ni kawan-kawan, saya nak tunjuk salah satu pelam yang antara yang popular dekat Malaysia ni, yang paling senang tumbuh dan paling tahan lasak lah bagi saya lah. Dan dia kalau berbuah, dia memang berbuah banyak. Pelam apa tu? Jom tengok. Di belakang bilik air saya lah. Ni bilik mandi mak ayah saya. Dan ini adalah pelam dia yang kita panggil sebagai pelam telur. Pelam telur, mangga telur ataupun pauh telur lah. Ataupun ada juga orang panggil pelam kol. Betul tak pelam kol? Jadi buah dia memang banyak. Cuba tengok. Dia satu gugus ni dia mencecah 20 ke 30 biji lah. Yang tu nampak tu dah hampir ke bawah tanah lah. Dan masih banyak lagi bunga-bunga dia lah. Dan kenapa yang saya perasan kenapa buah dia banyak, salah satunya pendebungaan dia hampir 100% berjaya kerana ada kerengga, iaitu sebagai ejen pendebungaan dia. Jadi dekat rumah korang ada tak pelam ni? Pelam ni sangat sedap kalau kita buat jeruk. Lagi satu ya, ramai orang ingat pelam ni masam sebab pelam ni banyak orang buat jeruk. Tapi sebenarnya pelam ni kalau dah masak, rasa dia memang manis. Cuma isi dia tu tak banyak lah sebab dia kecil kan, dan buah dia agak besar. Tapi ada satu fakta yang korang semua kena tahu. Fakta dia adalah kebanyakan pengusaha-pengusaha kebun pelam, dia akan menggunakan anak benih pokok pelam ni sebagai penanti untuk baka pelam yang lain. Apa itu penanti? Penanti itu maknanya kalau kita tanam, contoh kita ambil biji pokok pelam ni dan kita tanam semai dan dia keluar anak pokok. Kemudian anak pokok tu akan dicantumkan dengan baka pelam yang hybrid. Sebagai contoh mungkin pelam harum manis ataupun pelam apple ataupun pelam apa lagi mangga susu. Jadi dicantumkan pucuknya kepada penanti ni kerana satu adalah pokok ni dia tahan penyakit. Dia tahan penyakit dan tahan lasak. Jadi dia boleh hidup dekat hampir keseluruhan iklim dekat Malaysia. Jadi kalau air musim hujan ke musim panas ke, dia memang tahan. Dan tahan serangga lah sebenarnya. Sebab ini adalah pelam, orang kata pelam kampung yang zaman dulunya. Ni antara pelam yang zaman dulu kala yang paling tahan dekat Malaysia. Antara yang paling tahan selain daripada pelam quinine. Yang tu pun dia tahan lasak juga tu. Yang itu pun banyak orang buat penanti. Selagi dia berada dalam keluarga yang sama, selagi dia tu pokok pelam, jadi dia boleh jadi penanti untuk pelam-pelam hybrid yang lain. Jadi untuk subscriber rakan-rakan saya kan yang berniat, contoh kita nak tanam pelam yang baka-baka yang terkenal lah, macam mangga Erwin, mangga Dok Mai, harum manis, mangga susu, boleh ambil biji dia ni ditanam sebagai penanti. Kita panggil sebagai pokok penanti. Bila dah besar, usia dalam 3-4 bulan, dia punya batang dah besar-besar jari telunjuk macam ni, boleh potong dan cantumkan pucuk dia dengan mangga-mangga hybrid yang korang suka. Kan? Itu lebih bagus dan lebih cepat daripada tot. Kalau sistem tot, contohlah kita ada satu mangga yang kita nak tanam, kita tot daripada pokok jiran kita ataupun kawan kita, dia bukan tak bagus ya. Tot ni sebenarnya bagus, dia cepat berbuah. Cuma masalahnya tot ni dia tiada akar tunjang yang besar. Jadi dan dia mudah tumbang. Itu saja sebenarnya. Kalau kita gunakan ini penanti daripada tanaman biji, dia ada akar tunjang dan dia lebih tahan lama, tahan penyakit dan tahan rintangan angin. Itu kena tahu. Jadi insya-Allah, jadi sesiapa yang ada pokok pelam ni dekat keliling rumah korang, jangan ditebang walaupun buah dia kecil-kecil macam ni. Seronok. Bila dia musim berbuah, ni nampak. Dan dia tak ada musim sangat sebenarnya. Biasanya bila dia dah habis berbuah, dia akan berbunga lagi, berbunga lagi dan begitulah seterusnya. Itulah kelebihan dia yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ini pun dan akan menjadi buah lah. Sangat banyak lah. Di atas pun ada lagi. Alhamdulillah, rezeki lah. Yang ini nanti kita tengok lah, kita boleh buat jeruk ke atau apa. Ataupun dan yang masak tu kita akan ambil bijinya dan kita semai.
Alhamdulillah, settle satu video. So itu adalah permulaan comeback video saya kat YouTube. Jangan lupa subscribe untuk memberikan saya semangat. Saya akan terus upload lagi video-video berkaitan tanaman. InsyaAllah kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.